Bayangkan seorang guru masuk kelas dengan semangat, keluar kelas dengan keletihan, bukan kerana murid tetapi kerana sistem, dokumen, laporan, tekanan, semuanya datang bertubi-tubi dan dalam diam dia berkata, aku dah penat, mungkin aku tak mampu lagi. Persoalannya, adakah sistem yang berat itu alasan untuk kita berhenti atau cabaran untuk kita terus berdiri? Kerana satu hakikat yang sangat kuat ialah ini, sistem mungkin membebankan, tetapi jiwa seorang guru tidak boleh dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam realiti pendidikan hari ini, kita tidak boleh menafikan bahawa sistem memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seorang guru. Pelbagai dasar, pelbagai keperluan, pelbagai dokumentasi, pelbagai tuntutan. Semua ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu kita pikul. Namun, dalam menjalankan tugas ini, ramai guru mula merasa terbeban, bukan kerana mereka tidak mampu, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang perlu diurus dalam satu masa. Ada guru yang berkata, saya datang sekolah untuk mengajar, tapi banyak masa habis pada kerja lain. Saya nak fokus murid, tapi sistem terlalu menekan. Saya penat dengan birokrasi. Ini adalah suara hati yang jujur. Masalah sebenar bukan kerana sistem itu wujud. Setiap organisasi memerlukan sistem. Masalah sebenar ialah apabila sistem itu mula mengganggu tujuan utama kita, iaitu mendidik murid. Apabila tekanan sistem tidak diurus, guru menjadi letih, guru menjadi tertekan, guru mula hilang fokus terhadap murid, ada yang mula bekerja sekadar cukup, ada yang mula hilang semangat, ada yang mula merasa ingin menyerah. Masalah sebenar ialah apabila sistem berjaya melemahkan semangat seorang guru. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam profesyen keguruan. Sistem adalah alat, bukan penentu jiwa seorang guru. Satu, fokus kepada tujuan asal. Tujuan kita, mendidik, membimbing, membina masa depan murid. Sistem adalah sebahagian daripada perjalanan, bukan destinasi. Dua, kawal. Apa yang kita boleh kawal? Kita mungkin tidak boleh mengubah sistem sepenuhnya, tetapi kita boleh mengawal sikap mengurus masa mengutamakan perkara penting. Tiga, jiwa guru lebih besar. Dari sistem guru yang hebat, tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, tidak membiarkan sistem mematikan semangat. Saya masih ingin berkongsi satu kisah seorang guru yang sangat tertekan dengan sistem. Kerja bertambah, tekanan meningkat. Dia hampir hilang semangat. Namun satu hari dia membuat keputusan. Dia tidak boleh mengawal sistem, tetapi dia boleh mengawal dirinya. Dia mula mengurus masa dengan lebih baik. Fokus kepada murid, mengambil rehat yang perlu. Perlahan-lahan dia kembali menemui makna dalam kerjanya. Kisah kedua, seorang guru yang terus membiarkan tekanan menguasai dirinya. Dia hilang semangat. Dia bekerja sekadar cukup. Akhirnya dia kehilangan kepuasan dalam profesionnya. Perbezaan antara dua guru ini bukan pada sistem, tetapi pada cara mereka menghadapi sistem. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam perjalanan sebagai pendidik, kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sistem hanyalah salah satu daripadanya. Namun jangan biarkan sistem mengalahkan kita, kerana kita bukan sekadar pekerja dalam sistem, kita adalah pembina masa depan. Setiap hari kita masuk ke kelas, kita membawa harapan. Setiap kata-kata kita membentuk kehidupan. Jangan hilang semangat, jangan menyerah, bertahanlah, kerana murid kita memerlukan kita. Mulakan dengan langkah kecil, fokus kepada perkara yang memberi impak, jaga kesihatan diri. Ingat kembali tujuan kita. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu guru terus kuat dan hebat dalam mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan guru yang lain, kerana kita mahu melihat lebih ramai guru kekal kuat walaupun berhadapan dengan cabaran sistem. Ingatlah,
Guru jangan mengalah dengan sistem, kerana apabila kita terus berdiri, kita sedang memberi harapan kepada generasi masa depan. Teruskan mendidik, teruskan berjuang, kerana setiap usaha tuan-puan hari ini akan menjadi cahaya dalam kehidupan murid-murid kita. Ya, terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi guru yang bukan sahaja kuat tetapi juga istiqamah, bijaksana dan penuh keikhlasan dalam mendidik anak bangsa.